Kalau sebut Lombong, mesti kita bayang gelap, sempit dan bahaya. Tapi yang ni lain macam. Nama tempat ni, Salina Slanik Prahova, terletak di Romania. Ini bukan lombong biasa. Ini lombong garam bawah tanah terbesar di Eropah. Bila turun hampir 200 meter ke bawah tanah, awak tak jumpa mesin berat atau pekerja lombong. Sebaliknya, awak jumpa taman permainan, gelanggang sukan, tempat rehat, siap ada gereja kecil di bawah tanah. Semua dinding, lantai dan siling di sini diperbuat daripada garam asli. Yang paling pelik, udara dalam lombong ni sangat bersih, sampai orang datang bukan untuk melancong saja, tapi untuk rawatan paru-paru dan asma. Suhu dalam ni pula sentiasa sekitar 12 darjah Celsius, tak kira panas atau sejuk di luar. Bayangkan, lepak, bersukan dan bernafas dalam-dalam di tengah bumi, dalam dunia yang dibuat daripada garam. Ini bukan set filem, bukan edit, bukan AI. Ini Salina Slanik Prahova. Ini betul-betul wujud. Tempat paling sunyi, yang sebenarnya penuh dengan kehidupan dan tenang. Kalau ada peluang, korang nak cuba tak? Komen di bawah.